Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam tutorial menjawab soalan buku teks untuk matematik tingkatan 1. Pada hari ini kita akan sama-sama menjawab soalan nisbah. Jadi murid-murid boleh rujuk muka surat 76. Kita akan sama-sama menjawab soalan latih diri 4.1a untuk nombor 1 dan 2. Soalan 1, wakilkan hubungan antara tiga kuantiti berikut dalam bentuk nisbah A kepada B kepada C. Okey, jadi kita lihat soalan A, kita akan tukarkan ke dalam bentuk nisbah. Kita baca soalan ini, 2 minggu kepada 16 hari kepada 1 minggu. Jadi langkah yang pertama, perkataan kepada ni kita akan tukarkan kepada titik bertindih. Okey, itu langkah pertama. Okay, kemudian kita akan salin semula dalam bentuk nisbah. Jadi kita tulis ini 2 minggu kepada 16 hari. Okay, cikgu jauhkan dulu untuk kita faham kedudukannya. Okay, so kita tulis ini 1 minggu. Kita nampak dalam bentuk A kepada B kepada C. Okay, kemudian mari kita lihat kepada contoh yang ada dalam buku teks. Muka surat 76. Okey, cikgu nak screenshot yang ni kejap. Yang contoh ni supaya kita kaitkan dengan soalan kita. Okey. Okey, tu dia. Okey. Wakilkan nisbah macam ni, dia tulis tu. Langkah yang pertama, dia tulis semula. Okey, ni cikgu dah tulis. Kemudian dia terus tukar kepada nombor, dia buang unit. Kenapa dia buang unit? Sebab unitnya sama. Okey, unit yang sama kita boleh buang. Tengok ni cm, cm, cm. Tapi untuk soalan kita ada minggu, ada hari dan ada minggu. Okey, kebiasaannya kita akan permudahkan. Jadi kita kena samakan unit. Okey, oleh kerana di sini unit yang kecil ialah hari, maka kita akan kekalkan dengan hari. Ini bermakna minggu ni kita perlu tukarkan kepada hari. Okey, jadi kita biasa dengan sekolah rendah yang mana cikgu tulis singkatan 1 minggu bersamaan 7 hari. Okey, jadi macam mana kita nak tukarkan 2 minggu kepada hari? Jadi 2 minggu ni kena darab dengan 7. Maka kita dapatlah 2 darab 7, kita dapat 14. Jadi kita tulis ni 14 hari. Dia akan nisbah ataupun kepada ni 16 hari. Okay, serupa juga yang di akhir sini ialah 1 minggu. Jadi 1 minggu ni kita tukarkan kepada hari, iaitu 1 minggu ni didarab 7. Jadi 1 darab 7, 7 lah. Okay, so kita tulis ni 7 hari. Okay, jadi bila semua dah sama, maka kita akan buang unit dia. So kita potong dan potong, kita jadi nisbah 14 kepada 16 kepada 7. Okay, jadi kita lihat sini 14, 16 dengan 7 tak boleh dipermudahkan, maka inilah jalan yang terakhirnya. Okay, jadi inilah dia cara-cara menjawab soalan 1A. Okay, kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan B. Kita akan wakilkan hubungan ni dalam bentuk A kepada B kepada C. Jadi langkah yang pertama, kepada ni kita akan tukarkan kepada titik bertindih. Okay, jadi kita salin semula nombor ini. 0.1 kg kepada 50 G kepada 0.25 kg. Okay, dilihat di sini unit yang berbeza, kg, G dan G. Jadi kita kebiasaannya tukarkan kepada unit yang rendah, iaitu gram. Jadi 50 gram ni akan kekal.
Okey, maka kita akan tukar sifar.1 kg dan juga sifar.25 kg kepada G. Okey, macam mana kita nak tukar? Jadi setiap kg nak ditukarkan kepada G, kita perlu darab. Darab berapa? Darab 1000. Okey, kalau dia perpuluhan, jadi perpuluhan ni kita kena darab dengan 1000. Okey. Jadi kalau sifar perpuluhan 1 kita nak darab 1000, kita gerakkan titik perpuluhan ke kanan. Okey. Jadi 1000 ni ada 3 sifar. Jadi kita gerakkan titik perpuluhan ni sebanyak 3 kali ke kanan. 1, 2, 3. Maka ruang kosong ni kita tukarkan. Jadi kita dapat 100 gram. Okey, maka kita tulislah unit yang baru kat sini. Sifar.1 kg dalam gram iaitu 100 gram. Okey, jadi ini kita tukar, letak titik, 50 gram ni kekal. Dan air sekali, yang ini pun kena tukar. Jadi konsepnya sama, iaitu sifar.25 kita perlu darabkan dengan 1000. Jadi sifar.25, cikgu rapatkan tulisan So ada 3 sifar. Jadi kita gerakkan 3 kali. Okay? So sifar.25 kita gerak 3 kali, bukan 2 kali. So 1, 2, 3. Jadi ruang kosong ni kita masukkan sifar. Jadi kita dapat 250. Jadi kita tulis gram. Okey. Okey, jadi kita titik bertindih. Kita tulis ni 250 gram. Okey, seterusnya kita akan buang unit. Jadi bila kita buang, kita potong macam ni. Kita dapat nombor yang baru iaitu nisbah 100 kepada 50 kepada 250. Okey, jadi kita lihat dalam nisbah kita macam seperti pecahan yang mana kita boleh pemudahkan. Yang pertama sekali ada sifar, kita potong. So cikgu percaya ada orang terus buat sifir 5 tapi cikgu nak tunjukkan langkah demi langkah. Jadi cikgu salin semula. Maka kita dapat sekarang nisbah 10 kepada 5 kepada 25. Okay, masih boleh dipermudahkan dengan sifir 5. Jadi kalau sifir 5, so kita potong ni, 10 ni ialah 2 kali 5. 5 ini ialah 1 kali 5. 25 ni ialah 5 kali 5. Jadi kita dapatlah dia punya bentuk yang terakhir. Bentuk A kepada B kepada C, iaitu nisbah 2 kepada 1 kepada 5. Okey, jadi inilah dia cara-cara menjawab soalan B. Kita teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan C, kita nak tukarkan 4 minit kepada 120 saat kepada 1.2 jam. Okay, yang pertama, cikgu dah cakap, kita tukarkan kepada ini kepada titik bertindih. Jadi kita tulis titik bertindih macam ni. Okay, seterusnya kita salin semula 4 minit kepada 120 saat 120 saat kepada 1.6 jam. Okay, kita lihat sini ada 3 unit yang berbeza, ada minit, ada saat dan ada jam. Jadi yang pertama sekali sudah pastilah kita akan ambil unit yang terkecil iaitu saat. Maka minit ini kita perlu tukarkan kepada saat. Jam ni juga kita perlu tukarkan kepada saat. Tapi untuk jam ni kita kena tukar minit dulu. Okay? Jadi kita lihat 4 minit. Macam mana 4 minit nak tukarkan kepada saat? Kita lihat kepada pertukaran ataupun perkaitan antara minit dan juga saat. Jadi minit
nak ditukarkan kepada saat, kita kena darab 60. Kenapa darab 60? Kerana kita biasa dengan perkataan ataupun perkaitan 1 minit bersamaan 60 saat. Jadi untuk 4 minit, jadi 4 minit kena darab dengan 60. Jadi 4 darab 60, kita dapat hasilnya iaitu 240. Kemudian kita tulislah saat. Okey, jadi kita tukar yang pertama, 4 minit ni jadi saat iaitu 240 saat. Okey, kemudian kita letak titik bertindih. 120 saat ini kita salin semula. Okey, dan yang ketiga ni kita kena tukar kepada minit dahulu. Okey. Jadi apa kaitan dia? Kaitan dia seperti minit dan saat. Kita tukar dahulu jam sebab ni jam. Jadi perkaitan dia kita tukar minit, iaitu setiap jam nak ditukarkan kepada minit, kita kena darab. Okey. Jadi darab berapa? Darab 60. Kenapa darab 60? Kerana 1 jam bersamaan 60 minit. Jadi kita akan ambil 1.6 darab 60. Baiklah, oleh kerana cikgu tak ada ruang yang cukup, jadi kita akan buat di muka surat sebelah. Okay, macam tadi cikgu cakap, kita akan darabkan 1.6, kita darab 60 untuk kita dapatkan dalam minit. Okey, jadi 1.6 darab 60, jadi kita boleh guna kalkulator. Tingkatan 1 dah boleh guna kalkulator. Kita tekan saja 1.6 darab 60, kita dapat 96. Okey, apa maksud di sini? Maksudnya kita dapat 96 minit. Okay, jadi kalau kita nak tulis pun tak apa, kita tulis bawah ni 96 minit. Okay, kita perhatikan di sini masih lagi tak sama, iaitu saat, saat dan minit. Apa yang kita nak buat seterusnya? Minit ini juga kita kena tukarkan kepada saat. Jadi seperti sebelum ni, iaitu setiap minit nak ditukarkan kepada saat, kena darab 60. Maka 96 ni juga kita akan darabkan dengan 60 sebab kita nak dalam saat. Jadi seperti biasa, kita ambil kalkulator kita. Okay, so kita buat 96 darab 60. Kita dapat 576 sifar. Okay, so kita tulis ni, terus cikgu terus tulis, iaitu titik tindih macam ni, 240 saat kepada 120 saat kepada, lupa dah, 576 sifar, 5760 saat. Okay, sekarang unit dah sama, jadi kita boleh pemudahkan, kita potong unit. Okay, dalam masa yang sama ada sifar yang kita boleh pemudahkan, jadi kita potong. Okay, maka kita dapatlah hasilnya ataupun nombor yang boleh kata termudah buat masa ni, nisbah 24 kepada 12 kepada 576. Okey. Jadi kita akan cuba jaya, kita akan cuba pemudahkan lagi. Kita lihat sini kaitan antara 12 dengan 24 ni, CV24. Jadi cuba kita buat semua nombor ni bahagi dengan 12. Sebab apa? Sebab kita nak permudahkan. Okey. Okey, yang ni memang boleh 576 ni Okey, so kita cuba 576 bahagi 12. Okey, boleh. Okey, maksudnya kita bahagi dapat 48. Jadi kita potong sini, tulis 48. 12 bagi 12 dapat 1. 24 bagi 12 dapat 2. Jadi kita dapatlah
bentuk yang termudah iaitu nisbah 2 kepada 1 kepada 48. Okay, jadi satu ni tak boleh nak pemudahkan, dah paling mudah kan. Okey, jadi inilah dia jawapan yang terakhir iaitu nisbah 2 kepada 1 kepada 48. Okey, inilah dia cara-cara menjawab soalan C. Kita teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan D, kita nak permudahkan 3/1/5 meter kepada 480 cm kepada 6400 mm. Okey, kita salin dahulu. 3/1/5 meter kepada 480 meter kepada 6400 mm. Okey, lihat unit yang tak sama iaitu M. Ni cm betul kan? M, kemudian cm, kemudian mm. Okey, jadi yang pertama sekali kita akan jawab yang terakhir dalam mm. Bermaksud meter dan juga cm ni kita kena tukarkan kepada mm. Okey, kita ambil unit yang kecil sikit iaitu yang tengah-tengah ni cm. Macam mana kita nak buat? Okey, setiap cm nak ditukarkan kepada mm, kita akan darab 10. Kenapa? Kerana 1 cm bersamaan 10 mm. Kalau dia 480, jadi 480 kita akan darab 10. Okay, kalau darab 10 ni mudah saja. Kita ambil nombor ni, kita tambah saja dengan satu sifar dekat belakang. Okey, sebab kita dah tingkatan 1 kan. Jadi kita kira mudah, kita dapat terus nombornya yang terbaru iaitu 4800 iaitu mm. Okey, cuba cikgu tunjukkan jugalah Cikgu tunjukkan juga 480 darab 10. Memang akan jadi 4800 Okay, kita dah selesai yang pertama. Okay, yang kedua ni kita salin semula sebab memang dalam mm. Cuma yang pertama ni dalam meter. Okay, jadi kita tak boleh terus tukar kepada mm. Memang boleh, cikgu tak nafikan kalau murid dia cepat, dia faham. Jadi cikgu cadangkan kita tukar yang pertama dahulu. Okay, apa pertama? Maksud dia kita tukar dahulu meter. Tukar pen ni lah. Okey, meter kita nak tukarkan kepada cm dahulu. Setiap meter nak tukarkan kepada cm kena darab 100. Kerana 1 meter bersamaan 100 cm. Jadi 3/1/5 kita akan tukarkan ataupun darab dengan 3/1/5, kita kena darab 100. Okey, yang pertama kalkulator cikgu ni dia tak boleh tunjuk pecahan. Boleh ke? Sekejap cikgu cuba 3/1/5 cikgu tak boleh nak tukar, tapi 1/5 ni ialah perpuluhan 2. Jadi cikgu terus tukar 3/1/5 ni dia jadi perpuluhan iaitu 3/2. Okey. Jadi kita semulakan 3/2 darab 100. Sebenarnya kita boleh gerakkan titik perpuluhan, tapi kalau tekan kalkulator kita dapat 320. Okey, kita tulis 320 cm. Okey, kita lihat sini masih tak sama. Yang ini memang dalam mm, tapi yang terakhir ni ataupun yang permulaan ni dalam cm. Jadi kita kena tukar sekali lagi, iaitu cm nak ke mm. Jadi 320. Cikgu ambil sikit kat mana. Okey, cikgu kena guna sebelah sebenarnya. Tak apa, cikgu ni dulu. 320 kita kena darab pula dengan 10. Okey, jadi kita dapat 3200 lah.
So kita tulis ni 3,000 semula 3,200 mm kepada 4,800 mm kepada 6,400 mm. Okey, unit dah sama, maka kita potong. Ada sifar, kita potong. Ada dua sifar, so potong 1, 2, 1, 2, 1, 2. Okey, kita dapat nombor yang terakhir iaitu 32 kepada 48 kepada 64. Okey, ada sifir yang boleh dipermudahkan iaitu sifir 8. Jadi semua ni kita bahagi dengan 8. Jadi kalau bahagi 8, 32 ni ialah 4 kali 8. 48 ni ialah 6 kali 8. 64 ni ialah 8 kali 8. Jadi nombornya seterusnya kita dapat nisbah 4 kepada 6 kepada 8. Okay, masih boleh dipermudahkan dengan sifir 2. Jadi seperti biasa sebenarnya kita bahagi dengan 2 pula. Jadi nombor yang terakhir kita dapat 4 ni ialah 2 kali 2, 6 ni ialah 3 kali 2 dan 8 ni ialah 4 kali 2. Maka kita dapatlah hasil yang terakhir, nisbah yang terakhir dalam bentuk termudah iaitu nisbah 2 kepada 3 kepada 4. Okay, jadi inilah dia cara-cara menjawab soalan D. Kita teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan 2. Tahir membayar RM5.60 untuk sepinggan nasi berani, RM1.20 untuk segelas teh dan RM30 untuk sekeping kuih. Wakilkan hubungan harga bagi nasi berani, teh dan kuih dalam bentuk nisbah A kepada B kepada C. Jadi kata kunci di sini ialah kita perlukan wakilkan hubungan ni antara yang pertama nasi berani kepada teh dan juga kepada kuih. Jadi kita tulis dulu perkataan dia dulu iaitu nasi berani, nasi lah cikgu tulis. Okey, nasi, nisbah nasi kepada teh kepada kuih. Okey, dia sebenarnya kena rapat, tapi sebab cikgu nak tunjukkan supaya kita nampak perkaitan antara tiga kuantiti tu, jadi perbandingan ni, jadi cikgu letak jauh. Okay, yang pertama kita terus letakkan harga. Yang pertama nasi berani RM5.60. Jadi kita tulis unit dahulu iaitu wang RM tu RM5.60 kepada teh ialah RM1.20. Jadi kita tulis ni RM RM1.60 kepada kemudian kuih ialah 30 sen. Jadi tulis ni 30 sen. Okay, yang pertama matematik ni ialah kita belajar untuk menulis dengan teratur. Jadi kita perlu buat lebih sistematik supaya kita lebih faham. Jadi kita samakan dia punya kedudukan titik bertindih tu nisbah tu kepada tu Okay, sekarang kita lihat di sini sen yang kita akan kekalkan sebab sen ini dalam unit yang terkecil. Jadi RM1.60 ni kita kena tukarkan kepada sen, juga RM5.60 ni kepada sen. Jadi konsep dia sangat mudah. Kita biasa dengan RM RM1, dia bersamaan 100 sen sebab 90 sen lepas 50 sen dia 100 sen. Jadi RM1 bersamaan 100 sen. Kalau RM1.60 jadi dia darab dengan 100 kan. Jadi 1.6 sifar ni kita darab 100. Tu kalau konsep kira dia lah. Tapi kalau kita nak terus pun tak apa, kita dapat 160 sen pun tak apa So kita boleh terus tulis
RM1.60 ni dalam unit sen iaitu 160 sen. 30 sen ni memang 30 sen. Yang manakala RM5.60 ni pun sama, 5.6 sifar darab 100, dia jadi gerak 2 kali kan. So dia 560 So dia ialah 560 sen. Okay, semua unit dah sama, sen. Jadi kita permudahkan, kita potong saja. Okay, jadi kita tinggalkan nombor saja, iaitu semua ni 3 digit. Jadi cikgu rapatkan 560 kepada 160 kepada 30. Sebab apa? Sebab unit dah berbeza. Okay, seterusnya kita permudahkan, buang sifar dan buang sifar. Jadi kita dapatlah hasilnya yang terakhir, iaitu nisbah 56 kepada 16 kepada 3. Okay, ini tak boleh pemudah sebab sifar 3 tak ada nombor 16. Jadi kita dapatlah jawapan yang terakhir dalam bentuk A kepada B kepada C untuk soalan nombor 2. Maka dengan itu tamatlah sudah latihan kita pada hari ini untuk tajuk nisbah bagi muka surat 76 untuk soalan latih diri 4.1a. Jadi yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, manakala yang tak baik itu daripada kelemahan dan juga kekurangan cikgu sendiri, dan cikgu minta maaf. Jadi sekian daripada cikgu. Terima kasih dan jumpa lagi.